Bismillah. Hai, jumpa lagi masak apa kita. Kali ni saya nak buat nasi butter. Nasi butter dengan rempah kurma. Okey, ni butter. Terang betul. Okey, ni butter. Tak payah edit lah, sekejap lagi. Okey, saya guna butter dan sedikit minyak masak. Okey, ni beras saya dah rendam dalam setengah jam. Beras basmati. Okey, ni bahan-bahan dia. Halia, bawang putih, kulit kayu manis, buah pelaga, bunga cengkeh, bunga lawang, 4 sekawan. Okey. Halia hiris, bawang hiris, bawang putih hiris. Okey. Okey, sedikit rempah kurma. Ini nasi ciptaan saya. Okey. Beras 3 cawan, air 4 cawan setengah. Kita tak guna susu cair. Letak minyak masak sikit. Saya terlupa rakam. Masuk bawang dengan 4 sekawan. Okey, biar minyak panas. Jadi kita jumpa balik. Okey, kita masuk 4 sekawan. Ni 4 sekawan kita masuk. Lepas tu kita masuk bawang. Bagi garing sikit bawang ni. Kemudian baru kita masuk halia dengan bawang putih. Kita nak bagi garing sikit bawang ni. Okey, biar dia garing sekejap. Jadi kita jumpa balik. Okey, dah garing. Dah garing. Kita masuk bawang putih, halia. Masuk bawang putih, halia. Halia, bawang putih. Bergerak. Okey, kita masuk butter. Okey, butter terpulang nak guna butter apa pun boleh. Okey, kita letak rempah kurma. Ini rempah kurma. Okey, kita letak beras. Ini beras basmati. Beras kita goreng sekali dengan bumbu-bumbu tadi tu. Bila beras dah sebati dengan bumbu-bumbu tadi, baru kita letak air. Okey, kita letak garam. Sedikit perasa.
Dia berjalan. Okey, kita letak air. Letak air. Kita keringkan dia sekejap. Okey, kita keringkan dia. Okey, saya bagi kering air dulu, sekejap kita jumpa balik. Okey, kita perah limau. Kalau ada sangkuit, letak sangkuit. Letak. Okey, dah kering. Okey, kita pakai ni. Untuk keringkan nasi. Okey. Biarkan 20 minit. Sehingga dia masak. Okey, dah 20 minit. Kita tengok kejadian dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, itu kejadian dia. Kita kacau. Bismillah. Okey, kita biarkan dulu 10 minit. Tutup api. Okey, jadi jumpa balik. Okey, dah 10 minit. Kita masak dah. Nasi butter, rempah kurma. Daripada masak apa kita. Okey, selamat mencuba resipi daripada masak apa kita Cik Mak. Jangan lupa subscribe, like dan share. Sebarang komen, sila komen di bawah. Dah jumpa lagi dalam resipi. Assalamualaikum.